Pernah tak korang perasan kucing tiba-tiba kurang makan, jadi pendiam dan nampak tak aktif macam biasa? Kadang kita ingat benda tu normal, tapi sebenarnya boleh jadi ada masalah dalam badan dia. Macam cacing yang kita sendiri tak nampak. Kalau dibiarkan, kucing boleh jadi lemah, kurang selera makan, bulu makin kusam dan kucing jadi kurang aktif hari demi hari. Sebab tu, pentingnya jaga kesihatan dalaman dia, bukan luaran sahaja. Jadi aku ada jumpa satu ubat cacing ni khas untuk kucing daripada Petovid. Ubat ni dapat membantu menghapuskan cacing dalam badan dan menjaga kesihatan dalaman kucing supaya dia kekal sihat, aktif dan lebih berselera untuk makan. Ubat ni bagi sebulan sekali je dah cukup. Untuk dos pengambilan, boleh rujuk description dekat belakang botol ubat ni. Aku sendiri pun dah cuba bagi dekat kucing aku. Memang nampaklah perubahan dia. Kucing aku jadi lebih aktif, lebih berselera nak makan dan nampak lebih sihat daripada sebelum ni. Kadang-kadang, benda kecil macam ni lah yang bagi kesan besar pada kesihatan kucing kita. Untuk menjaga kesihatan dalaman kucing, bagi aku ubat ni memang sangat berbaloi. Cek je detail dan harga dekat beg kuning bawah video ni sekarang. Tengok sekali, ada voucher atau tak sebelum check out.